Sedang. Apa pun dekat abang. Kan? Okey. Jadi pun dekat dengan abang. Duk kepi lah. Assalamualaikum. Nego apa? Nyok muda. Minyak muda. Abang umur apa ni? Nampak kuat lagi ni nego ni. Yang 56. 56. Tapi steady lagi lah. Kau umur apa? Tu lagi nak bertemu. 62. Tak nampak tua. Nampak comel orang kata. Apa yang membuatkan abang terus kuat hari ni untuk nak berniaga? Semangat saya berniaga. Okey. Saya dapat membantu orang ni sikit yang nyok ni. Yang masalah nyok ni sekarang ni susah nak dapat lah. Okey. Contohnya orang nak buat ubat. Orang jual kita pun dia buat nyok. Kadang-kadang dia nyok ni susah nak dapat lah. Betul kalau ada tinggi nak kek. Jadi dari situ lah saya memang berniaga ni untuk kalau cuma bantu orang lah. Apa yang membuatkan kau terus kuat hari ni nak berniaga ni? Dekat dengan abang. Sedang. Apa pun dekat abang. Kan? Jadi pun dekat dengan abang. Kau dengan abang ni tak pernah pisah ni. Memang duk, orang kata apa, duk kepi lah. Saya memang berat tu, tapi Ha? sangat tu. Banyak pasal fikir nak berniaga ni nyok kan. Hmm. Ikut dia nyok ni bukan satu benda berniaga dia jadi kaya dah. Tak berniaga apa tu, cuma ingat nak bantu lah. Orang kena racun dan kena menyok. Kalau masuk kita nak bertanding dan menyok. Orang nak ubat lah, apa-apa kena nyok. Dari situ saya semangat juga nyok untuk yang tu lah. Sampai nyok ni kita nak kata banyak betul. Tak. Saya agak orang kalau tengah tengok orang berniaga ni sebab tak berniaga ni sebenarnya ibarat kes bagi lah. Bulan dapat satu juta tu kami tu. Kalau lah, tapi kalau kami tak tengok habis lah kami. Berapa tahun dah berniaga? 20 tahun. Okey, kalau orang nak main ni, lokasi ni kat mana? Kawas automatik Bali. Awas Automatic Bali. Saya nak kongsi rezeki sikit. Dalam tu ada satu kertas. Itu sekarang orang ni. Digital. Sudah pun banyak ada ikan yang sentiasa mendoakan kejayaan. Okey, terima kasih banyak lah. Terima kasih. Okey, sama. Amin.